tukang kasut, Sabarudin tukang kasut. Kasut memang senang. Sini cara buat kasut. 2008 saya dah buat dah. Buat kasut ni seni craft je. Kalau pertama kena sabar. Itu seni craft tangan. Craft tangan ni kerja mudah tapi banyak pakai guna mikiran, ilham. Pertama jahit kena berhati sebab jarum ni tajam. Bila kena jarum tembus tangan. Tajam jarum ni. Mainan kita macam makan nasi pun tapi silap tangan makan tuan tu tajam. Tajam jarum ni. Kalau dari segi tengok memang senang. Ambil benar jarum memang senang. Nak buat kasut ni senang je sebenarnya belajar. Tapi makan masa. Tapi kalau awak nak tekaran nak meriah lagi tengah malam sikit mana Adinda malam karang. Ada orang ramai. Sampai ke sana Padang Besar tu orang ramai malam. Dia kat petang lah. Orang luar pun ada, orang sini pun ada. Bila tahun 2000 lebih dia naik taraf bandaraya, dia ujuk lah. Dia buat abstrak lorong dengan kawasan-kawasan Emora ni nampak. Lepas tu lorong ni, lepas tu malam pula dia ada satu pesta penjualan. Dia bukan di sini saja kawasan dia. Di sini start sampai ke di depan bandar tu. Tahun 70-an lah, tahun 70-an, 70, 80-an dekat. Ni kawasan bandar kecil. Sebelum dibandarkan satu bandar baru di atas Indrama Kota. Baru dia berpindahkan perkembangan Bandar Kuantan ni. Kalau tidak, Bandar Kuantan ni dia malak, dia data. Itu punca dia. Sekarang ni dia upgrade. Bila naik taraf, dia upgrade lawa. Dia buat menara semua kan. Kawasan-kawasan riadah banyak. Kita nak beriadah, bagus. Sesuai untuk pelancong-pelancong yang orang luar ni. Untuk tengok Bandar Kuantan. Sabarudin tukang kasut, Sabarudin